Tuanku. Daulat. Tuanku. Hidup MB. Hidup MB. Hidup MB. Boleh komen sikit tak Ros? Tentang dakwaan Datuk Undang luar Sungai Ujong yang mengatakan bahawa pemberhentian sebagai Undang luar Sungai Ujong tu tak sah sebab Ibu Soko telah terlucut statusnya daripada 2024. Siapa yang lucutkan kuasa dan daripada mana punca kuasa? Yang boleh memecat Ibu Soko ni anak waris sahaja. Undang tak boleh, lembaga tak boleh. Itu memang sure, 100% confirm. Kalau saya lah undang contohnya, minta maaf lah, saya nak pecat Ibu Soko saya, tak boleh. Yang boleh memecat Ibu Soko anak waris. Sebab anak waris yang lantik Ibu Soko lah akan menentukan siapakah waris-waris ataupun daripada anak waris ni yang boleh memegang pusaka adat ataupun undang itu. Orang lain tak boleh. Lembaga-lembaga tak ada kuasa, dia hanya mengiyakan sahaja. Terima kasih kepada semua Ibu Soko, bapa, anak waris daripada semua luar dan juga para media yang sudi hadir berpanih pada pagi ini. Terima kasih Ustaz, wakil daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Imtizar. Ini adalah satu wadah dan tanggungjawab kita selaku anak waris untuk menyatakan daripada hati naluri kami daripada anak waris seluruh luar di Sembilan, termasuk luar Tanah Mengandung, ingin menyampaikan iaitu memorandum sokongan dan juga kepimpinan tak setia kepada Duli Yang Maha Mulia Tuan Guru dan juga Yang Amat Berhormat Puteri Besar. Dan keputusan yang dibuat pada 17 hari bulan 4, saya rasa semua orang maklum, saya ingin menterjemahkan serba ringkaslah. Pada mesyuarat Dewan Takdir dan Undang yang dikongsikan oleh Duli Tuanku yang mana dihadiri oleh para ahli mesyuarat ketika itu, termasuklah Datuk Shah Bandar daripada Sungai Ujong, saya difahamkan Yang Teramat Mulia Datuk Undang Luar Johor dan juga Tunku Besar Tampin, dan juga dijemput hadir sama iaitu Ibu Soko, pembesar waris di Kelana Hulu di Sungai Ujong pada hari yang berkenaan. Dalam sesi mesyuarat yang berkenaan di mana pihak ahli mesyuarat telah bertanyakan kepada Ibu Soko Sungai Ujong mengenai kemelut yang berlaku di luar Sungai Ujong, iaitu tentang pemberhentian Yang Teramat Mulia Datuk Undang Sungai Ujong ke-10. Dan untuk makluman, hari ini kita hadir untuk menyatakan bahawa keputusan yang dibuat itu adalah berdasarkan kepada lunas-lunas dan punca kuasa ke atas yang diwarisi oleh Ibu Soko seluruh luar, terutama sekali di luar Sungai Ujong. Maka dengan itu hari ini sebentar tadi kita dah serahkan memorandum kepada wakil Duli Tuanku, dan hari ini kita serahkan kepada Ustaz Syaril, iaitu anak muda, iaitu selaku Setiausaha Akhbar kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Imtizar Besar. Dan untuk makluman para media dan juga para pengamal media dan juga seluruh rakyat jelata khususnya di Negeri Sembilan dan juga anak-anak waris di seluruh luar termasuk Tanah Mengandung, ingin menyatakan di sini keputusan yang Duli Tuanku buat adalah berfaktakan kepada yang pertama, pemberhentian ini berlaku pada 13 bulan Mei 2025. Ketika itu ada 33 kesalahan yang telah dizahirkan oleh Ibu Soko dan juga pembesar adat di luar, dihantar kepada Dewan Keadilan Undang, dan bukti-bukti itu semua ada dengan saya. Sekejap lagi saya tunjukkan. Yang di mana keputusan dibuat adalah berdasarkan kepada penjelasan yang telah dibuat oleh Ibu Soko ketika itu dihadiri sama oleh anak-anak warisnya dan termasuk Datuk Laksmana pun hadir sama masa ketika itu. Dalam sesi soal jawab ketika itu saya difahamkan bahawasanya Ibu Soko telah memperjelaskan mengenai ke-33 kesalahan yang telah dilakukan oleh Yang Teramat Mulia Datuk Undang Sungai Ujong ke-10, iaitu Datuk Kelana Putra Haji Mubarak Tahap. Dalam perbincangan yang berkenaan adalah pertanyaan soal balas, dan apabila telah dijelaskan ketika itu di mana Duli Tuanku telah membuat keputusan yang akhir yang menyatakan bahawa ini adalah sah, dan apabila telah disahkan oleh Duli ke bawah Duli Tuanku yang ketiga itu Datuk Shah Bandar, Undang Luar Sungai Ujong, tak sahabat saya difahamkan, dan juga Tunku Besar Tampin ataupun ahli mesyuarat ketiga itu, tak ada seorang pun yang membantahnya.
Dan apabila telah dizahirkan dan dititahkan oleh tuanku, maka ketika itu wakil daripada ahli mesyuarat ketika itu tentulah Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Dan tugas Menteri Besar ni bukannya tugas sembarangan lah, iaitu sebagai ketua eksekutif di peringkat negeri hanya menyampaikan maklumat kepada seluruh rakyat, khususnya di luar-luar yang ada di Negeri Sembilan. Maka itu hari ini saya mohon kepada pihak yang berada di luar, kalau boleh janganlah memperbesarkan perkara yang telah pun berlaku. Kalau boleh hari ini saya selaku mewakili luar Sungai Ujong, luar Jelebu, luar Johor dan juga luar Lembau ingin menyatakan kepada pihak pengamal media yang ada hari ini supaya dapat membantu memperelokkan dan menyusun semula ke bawah duli tuanku untuk menyatakan keputusan yang dibuat ini adalah keputusan yang sah daripada segi undang-undang adat dan juga undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan 1959 yang telah diputuskan oleh duli tuanku dan juga melalui mesyuarat dan dah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar. So sekarang ni janganlah diisukan, janganlah dipolitikan. Saya tengok dekat dalam TikTok lah, Facebook lah, and then Surat Khabar lah, Kelatan tu macam-macam kan. Kalau boleh tak perlulah kita nak memperbesar-besarkan perkara ni, biarlah di peringkat Negeri Sembilan saja yang menguruskannya insya-Allah. Dan saya doakan kepada tuanku dan seluruh ahli keluarga diraja sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT, dan juga kepada Yang Berhormat Menteri Besar dapat memimpin negeri ini dengan baik, dengan berhemah dan bertanggungjawab serta berintegriti yang untuk diterjemahkan kepada rakyat agar negeri Sembilan ini sentiasa berkah dan diberkati oleh Allah SWT. Amin. Saya pun telah berjumpa dengan pengarahnya dan juga saya pun dah hantar kepada surat dan juga kepada tuanku untuk adakan seminar, simposium ataupun bengkel ataupun forum mengenai adat di luar Negeri Sembilan ni, terutama sekali melihat balik Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 1959 agar di-revisit, review balik, revise balik. Mungkin pada 1959 Undang Sungai Ujong siapa yang terlibat masa ketika itu, Undang Jelebu siapa yang terlibat masa nak wujudkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Undang Johor dan juga Undang Lembau. Mungkin ada klausa-klausa ataupun enactment yang tidak dapat disempat dimasukkan ketika itu, terutama sekali tentang peranan penghulu luak iaitu tanah mengandung. Maksudnya kalau nak pecat tuanku, saya melalui kajian dan semakan saya mestilah rujuk kepada penghulu luak di tanah mengandung dulu. Di tanah mengandung ni ada 5 luak, iaitu luak Ulu Muar, Teraci, Ulu Jempol, Ujung Pasir dan juga Inas. Dia punya chip dia iaitu Ulu Muar lah. Tadi ada kat sini penghulu luak, penghulu luak Ulu Muar. Apabila nak pecat tuanku, and then undang yang 4 ni tadi rujuk kepada chief of penghulu ni tadi. Lepas chief penghulu ni dia akan tanya, Datuk Undang, kenapa nak pecat tuanku? Apa salah tuanku contohnya? Sahih tuanku salah. Ulu Muar dan semua ni tadi setuju, serah balik pada undang iaitu Sungai Ujong, dia punya ketuanya serahkan kepada DKU, serahkan kepada kerajaan negeri macam tu. Kalau ada pemasyuran yang baru sama juga iaitu Ulu Muar dengan luak yang lain akan memilih siapa yang layak memegang pesaka sebagai duli tuanku contohnya. Lepas itu dah pilih, Ulu Muar akan serahkan kepada Sungai Ujong sebagai ketuanya. Lepas itu diserahkan pada DKU ataupun buat pengumuman. Mana boleh pecat hari ini, umum hari ini, tak pernah berlaku. Tuan, saya nak ada soalan. Kalau gitu, inilah isu dia, punca dia. I think all this information patut dipublish. Yang ini saya tak boleh melangkaui kuasa duli tuanku dan juga Menteri Besar. Yang ini untuk my reference saja, untuk dia tunjukkan kalau nak boleh rujuk kepada DKU. Kepada DKU. Dewan Keadilan dan Undang, bukan rujuk pada saya. Saya ini hanya menyampaikan maklum saja. Kalau salah silap, saya mohon ampun dan maaf. Sekali lagi terima kasih kepada semua ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak waris daripada semua luar yang dapat hadir pada hari ini, terutama sekali kepada pihak media. Kami dapat bersama berpanas-panas hari ini. Moga semuanya diberikan kerahmatan, kesihatan dan diberkahkan rezeki yang berpanjangan, dan yang penting sekali jaga kesihatan insya-Allah. Prof minta nama penuh dan jawatan, Prof. Saya Muhammad Alwi bin Sari, asal daripada Kampung Gundur, Rembau. Saya sekarang ni terlibat dalam bidang pendidikan lah. Kecil-kecilan, anak ramai. Hari ini sebagai hari ini saya wakil kepada anak waris sebagai ketua sekretariat untuk program hari inilah.
Tapi jangan dipolitikkan lah. Minta tolong sangat. Terima kasih banyak.